Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Anis binti Abdullah, nombor matrik saya P1566630. Saya daripada kumpulan 4 yang akan memulakan sesi pembentangan pada hari ini. Topik tugasan mini projek yang dipilih adalah pandangan guru terhadap kesan pemansuhan peperiksaan UPSR di Malaysia. Sedikit pendahuluan tentang ini adalah berkenaan dengan cabaran, isu keberkesanan, keadilan dan kesukaran memantau pencapaian murid secara objektif. Antara fokus kajian kami adalah untuk meneliti pandangan guru terhadap pemansuhan UPSR dan kesannya terhadap PDP dan juga pencapaian murid serta cabaran pelaksanaan PBD. Antara penyataan masalah yang timbul ialah UPSR dimansuhkan mulai April 2021. PBD jadi kaedah pentaksiran yang utama buat masa kini. Wujud kebimbangan terhadap motivasi dan prestasi murid. Guru hadapi cabaran untuk melaksanakan PBD. Keberkesanan PBD masih dipersoal. Antara persoalan kajian ialah apakah pandangan guru terhadap pemansuhan UPSR? Adakah ia sesuai dilakukan pada gaya pembelajaran pada masa kini? Persoalan yang kedua, sejauh manakah pemansuhan UPSR memberi kesan terhadap guru dan pencapaian prestasi pelajar? Dan yang ketiga adalah apakah cabaran yang dihadapi oleh guru akibat pemansuhan UPSR? Sorotan literatur. Yang pertama, pemansuhan UPSR. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR secara resmi dimasukkan oleh KPM pada tahun 2021 sebagai reformasi pendidikan. Keputusan ini telah disambut baik oleh masyarakat yang menganggap langkah ini sebagai satu bentuk pembaharuan sistem pendidikan yang lebih berfokus kepada perkembangan menyeluruh murid, bukan hanya pencapaian akademik melalui peperiksaan semata-mata. Pemansuhan UPSR juga dilihat sebagai satu kelegaan besar kerana dapat mengurangkan tekanan dan beban psikologi murid yang sebelum ini terlalu tertumpu kepada persediaan peperiksaan. Ia juga membantu meringankan beban tugas guru yang selama ini terpaksa melaksanakan kelas tambahan selepas waktu sekolah dan pada hujung minggu semata-mata untuk memastikan murid bersedia menghadapi peperiksaan tersebut. Sang pemansuhan UPSR. Berlaku perubahan dalam sistem penilaian, iaitu fokus beralih daripada peperiksaan tradisional kepada pentaksiran holistik dan berasaskan sekolah. Kesan seterusnya, kelegaan kepada murid dan guru. Murid tidak lagi tertekan dengan peperiksaan besar, guru tidak perlu mengadakan kelas tambahan di waktu sekolah. Ia lebih fokus kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Selepas pemansuhan UPSR, sistem baru diperkenalkan iaitu pentaksiran berasaskan sekolah PBS, pentaksiran bilik darjah PBD. Penilaian ini dilakukan secara berterusan sepanjang tahun dan bukan hanya peperiksaan akhir sahaja. Secara umumnya, pemansuhan UPSR ini mendapat pelbagai reaksi daripada guru. Kebanyakan guru melihatnya sebagai satu langkah positif yang membawa banyak manfaat walaupun turut hadir dengan cabaran tersendiri. Antara manfaat utama yang sering dikemukakan ialah pengurangan tekanan terhadap murid. Sebelum ini, murid sering berasa tertekan untuk mencapai keputusan cermenang dalam peperiksaan besar seperti UPSR. Dengan pemansuhan ini, murid boleh belajar dalam suasana yang lebih santai dan sihat dari segi emosi. Selain itu, guru juga menyambut baik peluang untuk menumpukan perhatian kepada pembelajaran berterusan dan bukan sekadar persediaan untuk peperiksaan. Murid kini lebih bebas untuk memahami konsep secara mendalam tanpa diburu oleh tarikh peperiksaan. Satu lagi pandangan yang penting ialah mengenai pendekatan penilaian yang lebih holistik. Melalui pelaksanaan pentaksiran bilik darjah atau PBD, guru dapat menilai murid dari pelbagai aspek, bukan hanya akademik, tetapi juga kemahiran sosial, sahsiah serta penglibatan dalam co-curriculum. Pemansuhan UPSR telah memberi ruang kepada pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel dan holistik. Namun begitu, guru turut berdepan dengan pelbagai cabaran dalam pelaksanaan sistem baharu ini, terutama dari segi pengajaran dan penilaian.
Antara cabaran utama ialah kemerosotan motivasi dalam kalangan murid. Tanpa peperiksaan besar seperti UPSR, murid didapati menjadi lebih leka dan kurang fokus terhadap pembelajaran. Hal ini juga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa yang merasakan bahawa anak-anak mereka sudah tidak lagi mempunyai dorongan luaran untuk belajar bersungguh-sungguh. Jadi, menurut kajian Amir Hassandawi, kegagalan murid sering berpunca daripada kelemahan dalam penguasaan kemahiran asas, khususnya membaca, menulis dan mengira atau lebih dikenali sebagai 3M. Apabila tiada tekanan peperiksaan, kelemahan ini semakin terselah dan sukar ditangani tanpa penanda arah seperti UPSR. Selain itu, guru berhadapan dengan cabaran untuk mewujudkan kaedah pembelajaran yang lebih berkesan dan kreatif. Ini memerlukan penyediaan bahan bantu mengajar dalam kuantiti yang banyak dan sering kali guru perlu mengeluarkan duit poket sendiri untuk menyediakan bahan yang sesuai bagi menarik minat murid. Beban tugas guru juga semakin meningkat dan guru kini perlu menyediakan lebih banyak bahan pentaksiran formatif dan sumatif terhadap melaksanakan pentaksiran secara berterusan melalui PBD. Proses ini memerlukan masa, tenaga dan perancangan yang bagi memastikan penilaian dilakukan secara adil dan menyeluruh. Tanpa UPSR sebagai penanda aras, timbul pula kesukaran untuk menilai kemahiran murid secara holistik. Guru perlu memastikan murid dinilai dalam pelbagai aspek seperti kemahiran berfikir, kreativiti, nilai sasiah. Namun masih tiada kaedah penilaian yang seragam dan standard. Ini memerlukan latihan berterusan dan sokongan profesional agar guru dapat melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Terima kasih kepada rakan pembentang. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan berkenaan dengan metod kajian. Kami sebagai pengkaji telah memilih reka bentuk kajian yang berbentuk kualitatif. Kualitatif ini merupakan data yang terkumpul berdasarkan perkataan, ayat daripada sasaran responden kami. Manakala daripada reka bentuk kualitatif ini, kami dapat mengukur ataupun melihat sudut pandangan guru terhadap isu yang dikaji. Daripada sudut pandangan guru ini, kami dapat mengukur aras perkembangan pendidikan negara pada masa kini. Baiklah, kita beralih kepada sampel kajian, di mana kami telah memilih sasaran sampel kajian berdasarkan kalangan guru sahaja, dan guru-guru ini merupakan latar belakang akademik peperiksaan UPSR ataupun daripada sekolah kebangsaan. Dan sasaran sampel kajian kami telah memilih 6 orang guru sahaja. Berdasarkan 6 orang guru ini, kami telah melihat dan menganalisis berdasarkan sekolah yang berlainan dari pelbagai negeri. Berdasarkan lokasi kajian pula, kami telah memilih sekolah kebangsaan dari Semenanjung Malaysia sahaja. Manakala guru-guru ini telah dipilih berdasarkan sekolah secara rawak untuk melihat sudut pandangan guru yang berbeza dalam keadaan situasi dan juga cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru tersebut. Untuk kajian ini, kami telah menjalankan instrumen kajian iaitu secara temu bual. Temu bual ini telah dijalankan dengan 2 kaedah iaitu kaedah bersemuka dan juga di atas talian menggunakan aplikasi WhatsApp dan juga Google Meets. Manakala temu bual ini telah dijalankan dalam tempoh masa yang bebas kerana kami menghormati jadual guru yang padat dengan aktiviti dan program di sekolah. Baiklah, kami telah mengemukakan set soalan dalam bahasa Melayu dan setiap set soalan ini dibahagi kepada 4 bahagian dan setiap bahagian akan dikemukakan dengan sub soalan. Baiklah, untuk bahagian A merupakan di mana kami telah mengemukakan bagaimana persepsi guru terhadap pemansuhan peperiksaan UPSR di sekolah. Bahagian B pula, kami telah melihat tahap motivasi pelajar dan prestasi pelajar dalam menghadapi pemansuhan peperiksaan UPSR. Bahagian keempat, kami telah mengemukakan cabaran yang dihadapi oleh guru selepas pemansuhan peperiksaan tersebut dan dengan kaedah pembelajaran yang baharu yang akan dilaksanakan di peringkat sekolah. Bahagian terakhir, kami telah mengajukan soalan bagaimana cara guru mengatasi cabaran dan konflik akibat pemansuhan peperiksaan di UPSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah binti Muhammad Nurizam, nombor matrik P156428. Saya akan menyambung pembentangan bagi analisis dapatan kajian. Berikut merupakan demografi 6 orang guru yang telah ditemubual. Mereka berasal dari sekolah yang berbeza dan mengajar subjek yang pelbagai.
Bagi memastikan data lebih tersusun, kami telah membahagikan soalan kepada 4 tema. Tema yang pertama adalah, apakah persepsi guru terhadap pemansuhan UPSR? Hasil kajian mendapati pandangan guru berbeza-beza. Contohnya, P1 dan P4 menyokong pemansuhan UPSR kerana ia menyokong pentaksiran secara menyeluruh, manakala P2 pula tidak bersetuju. P3, P5 dan P6 bersikap sederhana dan menyarankan supaya pentaksiran dibuat dengan adil. Secara umumnya, guru bersetuju pemansuhan UPSR adalah relevan menyokong pembelajaran abad ke-21, tetapi mereka juga bimbang tentang kemerosotan motivasi dan disiplin pelajar. Tema yang kedua, bagaimanakah motivasi dan prestasi pelajar selepas pemansuhan UPSR? Baik, P1 dan P3 mendapati pelajar lebih seronok belajar tetapi kurang matlamat. P2 dan P4 pula bimbang pelajar tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. P5 dan P6 pula mendapati pelajar lebih santai namun mereka lebih aktif jika pendekatan guru itu menarik. Tema yang ketiga, apakah cabaran selepas pemansuhan UPSR dan peningkatan silibus? Baik, antara cabaran yang dihadapi oleh guru adalah cabaran menyesuaikan diri dengan PBD, beban kerja guru meningkat, jurang pencapaian murid semakin ketara, kekurangan latihan guru, kurang kefahaman ibu bapa, dan yang terakhir, silibus baharu yang mencabar menuntut guru untuk menjadi lebih kreatif. Tema yang keempat adalah bagaimana cara guru mengatasi cabaran selepas pemansuhan UPSR. Yang pertama, guru menyesuaikan diri dengan menghadiri kursus, membuat pembacaan sendiri serta menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menarik seperti aktiviti berkumpulan dan permainan di dalam kelas. Yang kedua, bimbingan diberikan mengikut tahap kemampuan murid. PDP juga dirancang secara kreatif dan bahan digital dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang ketiga, guru juga membantu murid yang lemah melalui bimbingan individu dan juga aktiviti interaktif. Yang keempat, bagi murid yang kurang bermotivasi, guru menggunakan kaedah yang menyeronokkan seperti kuis, projek dan memberikan ganjaran di dalam kelas. Dan akhir sekali, guru menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa bagi memastikan pentaksiran era baharu berjalan dengan lancar. Itu sahaja perkongsian ringkas daripada saya berkenaan analisis dapatan kajian. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Erdina. Saya akan membentangkan bahagian perbincangan berkaitan dengan pemansuhan UPSR. Jadi kita ada 3 poin. Poin yang pertama adalah pandangan guru terhadap pemansuhan UPSR. Jadi secara umumnya, kebanyakan guru bersetuju bahawa pemansuhan UPSR ini sesuai dengan pembelajaran abad ke-21. Seperti contoh, guru P1 dan juga P4 menyokong langkah ini kerana murid kini boleh dinilai secara menyeluruh, bukan hanya melalui peperiksaan semata-mata. Namun begitu, ada juga guru seperti P2 yang berpendapat UPSR ni masih penting kerana dianggap sebagai penanda aras kepada pencapaian murid. Guru lain seperti P3, P5 dan juga P6 pula bersikap sederhana di mana mereka ni setuju dengan pemansuhan ni tetapi menekankan keperluan sistem pentaksiran yang baharu, yang lebih adil dan juga lebih jelas. Jadi kesimpulan dia, pemansuhan UPSR ni sangat selari dengan pendidikan semasa tetapi perlu disokong oleh sistem yang mantap dan juga sokongan daripada semua pihak. Seterusnya, poin kita yang kedua, kesan terhadap guru dan juga prestasi murid. 4 guru melaporkan beban kerja semakin meningkat kerana perlu sediakan rekod dan nilai murid sepanjang masa. Selain itu, jurang pencapaian antara murid juga sangat ketara dan motivasi murid juga mula menurun kerana tiada peperiksaan besar. Guru juga menghadapi kekangan kerana kurangnya latihan tentang pentaksiran bilik darjah. Walaupun ada cabaran, guru melihat peluang ini sebagai untuk menjadi lebih kreatif dan profesional. Tetapi mereka masih perlukan sokongan daripada pihak sekolah dan juga KPM.
Akhir sekali, poin kita yang ketiga iaitu cabaran yang dihadapi oleh guru. Guru sukar untuk menilai pencapaian murid secara objektif tanpa UPSR. Hal ini kerana pentaksiran alternatif seperti pentaksiran bilik darjah PBD tidak mudah dilaksanakan, terutama dengan tahap kebolehan murid yang berbeza. Guru juga perlu sediakan bahan pengajaran yang pelbagai dan ini sudah tentu akan menambahkan lagi beban kerja kepada guru. Jadi secara keseluruhannya, pemasuhan UPSR ini memberi cabaran yang agak besar, tetapi dengan sokongan dan juga latihan yang sesuai, tidak mustahillah guru boleh menyesuaikan diri demi pendidikan yang lebih holistik. Limitasi kajian, di mana sepanjang kajian ini telah dijalankan, kami telah menghadapi limitasi kaedah pengumpulan data dari segi di mana temu buah yang dijalankan terbatas dari segi waktu kerana jadual guru yang padat dengan aktiviti dan program-program di sekolah. Jadi kami menghormati guru dan memilih guru untuk memilih waktu yang sesuai bagi temu buah itu dijalankan. Manakala limitasi kaedah pengumpulan data yang kedua di mana kurangnya guru memberi pandangan yang lebih jelas dan lebih jujur kerana pengaruh faktor luar di mana guru ini menjaga nama baik seorang pendidik agar tidak menjawab soalan yang terlalu kurang sesuai. Manakala limitasi yang kedua adalah limitasi sumber, di mana sumber-sumber yang kami dapat adalah sumber yang kurang jelas, seperti kami tidak dapat melihat ataupun membuat pemerhatian berdasarkan dokumen rancangan pengajaran harian RPH guru tersebut dan rubrik yang telah dilakukan serta portfolio penilaian pelajar itu yang guru jalankan dan sebagainya. Maka limitasi ini telah menghadkan kami untuk mendapat data-data yang lebih jelas dan lebih mendalam. Kesimpulannya, pemansuhan UPSR menyokong usaha melahirkan murid berkemahiran pada abad ke-21 melalui pelaksanaan PBD yang lebih holistik dan autentik. Walaupun perubahan ini disambut baik, guru berdepan cabaran seperti beban kerja meningkat, kekurangan latihan dan motivasi murid yang menurun tanpa peperiksaan diutamakan. Oleh itu, sokongan yang berterusan daripada pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia amat penting bagi memastikan kejayaan pelaksanaan sistem pentaksiran yang baru ini. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.